Sebenarnya klien ni dia sebenarnya unit keempat dah. Kita dah selesai shoot rumah untuk satu rumah ni. Next kita ada 2 location hari ni. Saya nak ABC. Kita ke mana pula? Kita akan ke Kajang untuk kita serah kunci rumah package tiny house 2 bilik 1 bilik air. Okey, so sekarang ni kita singgah solat sebentar. Solat tu wajib jangan lupa, kerja tetap kerja, solat tetap solat. Okey, tu by the way, lupa nak bagi tahu. Sebenarnya klien ni dia sebenarnya unit keempat dah. Ni unit keempat dah klien buat dengan Anpum. So, nak tahu macam mana hasil unit keempat ni? Jom kita nantikan. Alhamdulillah, kita telah selesai majlis serahan kunci di Sungai Merak, Kajang. Okey, sebenarnya ini merupakan unit yang keempat. Owner pun sebenarnya telah buat 1, kita nak tengok 2, 3, 4. Nak tahu apa lagi dahsyat? 5. Cuma yang 5 tu nanti. Okey. Jadinya tuan-puan boleh terus datang ke wisma kami untuk kita bincang dan kita Anpum Property akan merealisasikan impian anda sekeluarga. Next, ke manakah lokasi seterusnya untuk kita buat majlis serahan kunci? Assalamualaikum.